Sesiapa yang melakukannya berarti dia telah merasai kemanisan iman, yaitu orang yang menyembah Allah semata-mata dan mempercayai bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan dia memberi zakat hartanya dengan suka hati, dengan menolong, dengan perasaannya itu menolong, mendorong dia untuk memberi zakat pada setiap tahun. Dan dia tidak memberi yang tua, tidak beri juga yang tidak baik, yang berpenyakit, dan yang tidak molek lah, yang cacat. Walakin, tetapi daripada harta mereka, harta kamu yang sederhana, kerana Allah tidak meminta daripada kamu yang terbaik. Dia juga tidak menyuruh kamu supaya berikan yang tidak baik, yang tidak baik. Dengan sanad satu lagi, riwayat daripada Umar bin Amr bin Hazm daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar saya sebagai pemungut zakat. Saya pun lalu dekat satu orang, dia pun kumpulkan untuk saya harta dia. Bila dia kumpul di hadapan saya harta dia, ini binatang ternakan dia lah, saya tidak dapati melainkan dia hanya kena ibnatu makhad. Tu ya, kena seekor. Faqultu lahu, saya pun kata kepada dia, bagi ibnatu makhad, itulah yang wajib ke atas engkau sebagai zakat. Faqala dzaka, hak tu, kata dia, kalau hak tu tak ada susu, tak ada belakang tu bukan buat dah cacat. Mana orang tak boleh buat naik lagi lah, muda lagi, orang tak boleh buat naik lagi, tak boleh jadikan sebagai kenderaan. Itu maksudnya wala zahar, tidak ada belakang tu, yang ni tidak boleh lagi dijadikan sebagai kenderaan kerana terlalu muda. Ni hak muda ni, kata dia, hak besar gemuk ni, ambil hak ni lah. Faqultu lahu, saya pun kata ke dia, kata Ubay ni, kata Ubay ni, saya pun kata ke dia, saya tak akan ambil sesuatu yang tidak disuruh saya mengambilnya. Ni Rasulullah ada tak jauh ni, Rasulullah pun ada dekat. Kalau mu nak pergi jumpa dengan dia, wayak ke dia, apa yang telah kamu kemukakan kepada aku, boleh pergi jumpa, kata dia. Kalau dia boleh terima daripada kamu, saya akan terima. Tapi kalau dia tolak, tak saya terima, saya akan tolak jugalah, saya tak boleh terima jugalah. Kata orang tu, baiklah, saya akan buat gitulah. Dia pun keluar pergi sekali dengan saya, bawalah unta yang dia kemukakan kepada saya itu, sehingga kami sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dia pun kata, wahai Nabi Allah, utusan kau ni datang untuk mengambil zakat harta saya. Waimullah, demi Allah, kata dia. Sebelum ini Rasulullah sendiri pun dan utusan dia, orang suruh dia, hak lain-lain pun tak pernah lagi mari kepada saya, tak pernah lagi. Sebelum pada saya pun kumpul lah di hadapannya segala harta saya, binatang ternakan dia tu lah. Dan dia kata, hak saya kena seekor binti makhad. Gak hak tu, kata dia, hak tu tak ada susu, dan tidak boleh dijadikan kenderaan. Saya kemukakan kepadanya unta yang besar, muda, supaya diambilnya, tapi dia tidak mahu. Nah ni. Saya buat mari, wahai Rasulullah, ambillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, dzakal ladzi alaik, itulah yang wajib ke atasmu. Hak dia wayak tu, hak itulah hak wajib ke atasmu. Tapi kalau kamu nak sukarela, nak kebajikan lebih dengan memberikan yang lebih baik, maka Allah akan membalas. Allah akan memberi ganjaran kepadamu kerananya, dan kami akan terima juga, tak apa. Tapi hak tu, hak wajibnya atasmu. Dia pun kata, ni, hak ni, wahai Rasulullah, qad ji'tuka biha, saya mau mari dah hak ni kepadamu, ambillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan supaya diterimalah hak dia bagi, supaya dia qab tu makna terima.
pemberian dia tu, dan baginda mendoakan keberkatan untuknya. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengantar Mu'adz ke Yaman. Dia kata, engkau akan pergi kepada satu kumpulan orang ahli kitab. Kamu serulah mereka supaya mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya aku adalah Rasulullah. Aku itu maksudnya isyarat kepada Rasulullah lah. Jika mereka telah taat, telah menurut engkau dalam perkara itu, maka engkau ajarlah mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Dan kalau mereka juga telah menurut engkau dalam perkara itu, maka engkau ajarkan mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka zakat, harta mereka, di mana diambil harta itu daripada orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin di kalangan mereka. Kalau mereka telah menurut engkau dalam perkara itu, maka ingat, jangan kamu ambil harta benda mereka, harta mereka yang terpilih, yang terbaik. Jangan Muhammad telajuk tu, jangan ambil tu. Wattaqi da'watal mazlum, dan hindarilah daripada terkena doa orang yang dizalimi. Kerana doanya itu tidak ada hijab di antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah. Riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'tadi fi sadaqah kamani'iha, orang yang bertindak melampau dalam zakat ini, dalam zakat ini, sama seperti orang yang tidak memberinya, sama seperti orang yang tidak mahu mengeluarkannya. Apa maknanya? Itu panjang lah, itu akan datang lah. Nampak gaya, habiskan tu. Kita pun masa pun sudah sampai masa dah, kena berhenti sekat tu lah. Dan huraian tu insya-Allah kalau tak ada apa-apa minggu depan lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.